Dan saya nak cerita sedikit. Nabi SAW sebut tentang Syria. Syria ni tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata negara Asyam. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata sayanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda fi syarqi Dimashq. Nabi kata satu hari nanti, di hari-hari nak dekat-dekat, bukan nak dekat kiamat, lambat lagi, tapi nak dekat-dekat kiamat, sayanzilu Isa bin Maryam, akan turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kita orang beriman, kita tahu kan, Nabi Isa tak mati lagi. Dalam Quran kata apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari nanti Nabi berjanji Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur. Nabi sebut di Menara Putih sebelah timur Bandar Damsyik. Tuan-tuan tahu di mana Bandar Damsyik pada hari ini? Tahu ke tidak? Tak tahu. Bukan dekat KL bro. Bandar Damsyik di Syria, ibu kota Syria. Janji Nabi, Nabi Isa akan turun di situ bertemu dengan Al-Imamul Mahdi, dan ketika itu akan berlaku peperangan yang besar antara umat Islam dan Yahudi alaihim laknatullah. Jadi kita pada hari ini mesti cakna, mesti tahu, mesti ambil pot, budak rock kata kan, apa yang berlaku kepada umat Islam di Syria, kerana mereka juga merupakan umat Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan kelengkapan bagi orang berjihad, diberikan pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, abang kakak yang dimatakan sekalian, sebelum aku bertukar jadi Incredible Hulk, baiklah aku berhenti dahulu. Sekadar ini dulu. Semoga Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus membantu umat Islam di Syria. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang masih tak bagi derma, takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih. Kita pintu. Okey. Betul. Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah.
Sekali lagi semua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Ya Allah, kami ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah pertemuan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang dimaafi, yang dirahmati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berhimpun hanya semata-mata ingin menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah kemampuan yang kami mampu buat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sayang kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keimanan kami sebagaimana keimanan para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami kesemuanya, zuriat-zuriat kami, keluarga kami, anak isteri kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami ya Allah, mereka yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ukhuwah yang paling kuat di antara kami sesama kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami mendapat naungan arasy-Mu di padang mahsyar sebagaimana yang Kau janjikan di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah ya Allah, rahmatilah umat Islam yang ditindas di Myanmar ya Allah, di Bangladesh ya Allah, di mana-mana sekalipun ya Allah, terutama sekali yang berada di bumi Syria ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah umat Islam di Syria ya Allah. Mereka disembelih, mereka dibunuh, mereka dikejam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المقتولين في الميانمار. اللهم أعد المسجد الأقصى وبلاد الشام إلى رحاب المسلمين وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار الأسد. اللهم عليك بطاغية الشام بشار الأسد. اللهم عليك بطاغية الشام بشار الأسد. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita laungkan takbir sekuat hati. Takbir, takbir, takbir. Jangan lupa kunjungi Facebook Syria Care untuk sama-sama kita mengetahui apa yang berlaku di Syria. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.